Akak-akak yang suka sangat periuk jenis cast iron tapi nak yang harga marahin, boleh tengok periuk daripada Kasimi ni tau. Yang ini periuk cast iron, ada 3 saiz, 3 warna pastel. Dia punya handle ni, dia dah siap-siap dah letak silikon. Biasa periuk cast iron Melayu yang lain, handle dia tu tak ada silikon, kita kena ada pemegang yang lain kan. Tapi yang ini dia dah siap dah ada silikon kiri dengan kanan. Lepas tu kalau awak perasan, cuba tengok yang ini ada gerigi-gerigi ni kan. Yang ini untuk tempat tos air. So kalau macam awak dah rebus spaghetti ke, awak dah rebus apa-apa nak tos air kan, awak pergi je dekat tepi sinki, tuang je macam ni tau. Mudah kan? Lepas tu awak perasan tak, penutup dia ni tak ada handle. Sebabnya handle dia ni jenis suction macam ni. Awak tekan sahaja dekat sini, tekan dia punya atas ni, terus dia melekat. Awak pegang tonggang terbalik macam mana pun, memang dia takkan jatuh. Dia punya suction memang kuat sangat awak. So kalau awak nak simpan, nak stacking, memang sangat mudah. Tak makan space langsung kan. Sebab tu saya suka sangat tau. Periuk dash oven ni kan, dia boleh masuk oven. So kalau awak nak masuk oven, awak dah masak-masak kan, nak masuk dekat dalam oven kan, tak kisahlah mana-mana saiz, boleh, tak ada masalah. Cumanya awak kena buka dia punya silikon kiri kanan ni dengan penutup, tak boleh bawa masuk, okey? Dia tak ada coating awak. Ya, dia tak ada coating. Yang ini memang straightforward cast iron terus. So kalau awak nak periuk cast iron 3 beranak ni kan, yang ada 3 warna pastel, comel sangat ni, boleh klik dekat beg kuning ayu, okey?